Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'idhu nasta'hdih wa nashkuruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berusaha saudara fungsi bahagia pegawai dari agama Islam, Korban Bali Selangor, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berhimpun di Dewan ini, dan insya-Allah kita akan dapat bersama-sama berkongsi ilmu, dan kita akan bincangkan mengenai tajuk ini mengenai jin. Memanglah ramai orang suka nak cerita jin, suka. Maka di sini kita suka perempuan, bukan rajin wajib. Lelaki ramai. Sebenarnya orang Melayu panggil jin hantu, orang Melayu. Sebab bila Islam masuk, rumahnya tu ilah itu sebagai Tuhan. Dia kembali daripada hantu kepada Tuhan. Jadi hantu. Maka iman Tuhan tidak tepat. Itu oleh kerana kita dulu orang Melayu dia takutkan hantu. Bila masuk Islam masuk, itu kah hantu itu Tuhan. Tuhan pun dia takut, hantu pun dia takut. Tapi dia lebih takut pada hantu dan Tuhan ini. Kalau subuh-subuh nak ke subuh takut, dia tak boleh bayang kau. Dia takut lagi, Tuhan dia tak takut. Sampai kawan tahu. Kadang-kadang mak-mak itu bersilap, nangis ya, nangis. Dan Tuhan ini jadi. Jadi sikit dah takut dengan Tuhan. Jadi kita kena asal lagi. Maknanya kita tak sepatut takut pada jin sebenarnya, tak sepatut. Malu Tuhan Ta'ala. Yang tu jin takut dia sebenarnya. Terbalik, itu tak takut dia. Itu dia. Kerana manusia makhluk yang paling mulia sebenarnya. Tapi dia takut makhluk yang tak mulia. Sedangkan itu ditipu jin. Pasal kita rasa takut, bimbang, tak senang ni sebagainya. Jin tak boleh dia. Takut sangat pun tak boleh. Dengan sangat pun tak boleh juga. Jangan berangan. Wahai jin, menjemput pada sekarang. Sebenarnya asal usul jin jan. Jan tu maknanya bapa jin. Nabi Adam dipanggil Abul Bashar, bapa manusia. Adam dipanggil Abul Bashar, bapa manusia. Jin asal jan, jan ni bapa jin. Wa khalaqa janna min ma'in nar. Bapa jin tu cerita dari lidah api. Ujung api macam ujung. Cerita dia itu lah. Itu asal usul dia. Sebab dia jangan berbunyi mama kita Muhammad Jan. Bapa jin itu. Dan jin itu diambil daripada jin bumi. Dalam bahasa Arab, tiap kalimah yang beriring di antara jin dan bumi maknanya tak nampak. Jadi jannah syurga tak nampak. Jinnah pisau tak nampak juga. Janin anak dan perut tak nampak juga. Junainah anak jin tak nampak.
jin dicipta daripada api, manusia dicipta daripada tanah. Tanah dan api ni mulialah tanah. Pasal tanah benda lain boleh tumbuh dengan air tanah dan boleh hidup dengan sendiri. Api tidak boleh hidup sendiri. Dia mesti ada dalam, ada minyak, ada kertas, ada kayu baru hidup. Kalau api tak ada, tanah apa namanya, kayu tak ada, kertas tak ada, benda yang bakar tak ada, api tidak hidup. Dia tidak hidup dengan sendiri. Tanah boleh hidup dengan sendiri. Dia boleh menumbuhkan yang lain. Maka mulialah tanah itu. Maka manusia lebih mulia daripada itu. Nama jin itu asal jan ialah Azazil. Nama jin bapa kita Adam, kita Abul Bashar, namanya Adam. Jin namanya Azazil, namanya jan. Jan yang bapa jin. Tu bawah jin asal. Azazil merupakan makhluk yang dicipta awal daripada manusia. Ia tercipta daripada manusia dan diindikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa sepanjang zaman lama Muhammad. Tetapi oleh kerana ia menunggu apabila Allah perintah bersujud kepada Nabi Adam, dia rasa dia khalaqta min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada tanah api, engkau jadikan dia daripada tanah. Asli dalam khalaqta tina, menasabah ke aku sujud pada makhluk yang dicipta daripada tanah. Dia rasa mula-mula itu pun bawa masuk neraka. Kita faham asal usul kesilapan makhluk ialah sombong. Maka orang ini menumbuk Allah Ta'ala. Yang paling penting, dia melawan perintah Allah Ta'ala. Dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka manusia yang tak sujud kepada Allah Ta'ala bermakna lebih kurang lebih juga. Dulu itu sebab siapa nak ada yang mal terlalu dia ibrit lain, barik lain. Jadi dia dilaknat oleh Allah SWT, tukar kebenaran kepada Iblis. Iblis yang berputus asa. Syaitan maknanya jauh dari rahmat. Dia ambil dari syaitan. Syaitan ba'uda an rahmat, jauh dari rahmat. Ini apa dia? Apa beza jin dengan syaitan? Jin itu makhluk itu, syaitan itu perangai. Apabila ia berangai orang jahat, dia menjadi syaitan. Ia tak syaitan itu, manusia pun boleh, jin pun boleh. Jin tidak jin, dia tidak jadi manusia. Manusia tidak manusia, tapi syaitan boleh jadi manusia menjadi syaitan, jin pun boleh jadi syaitan. Itu syayatinul jins wal ins. Syaitan yang berbentuk jin, syaitan yang berbentuk manusia. Tapi terjadi dia nama dia sinonim dia pasal kemurkaan Allah. Macam syaitan mereka. Macam Yahudi juga. Yahudi bukan dia, Yahudi bangsa agama dia, bangsa dia Israel. Agama dia Yahudi. Hilang saya jadi Yahudi. Dan Israel dia bangsa dia, bangsa Israel. Agama dia Yahudi. Tapi dah hilang Israel dia, nama dia Yahudi. Macam Yahudi. Dan dia suka sekali. Sebabnya kalau orang tanya soalan, mengapa tikus kalau dia mati dia marah Hamzah malam nama dia kita di bawah dia nama mati dia laku tikus nama pasal tikus ni berasal daripada bangsa Israel. Allah laknat dia punya tikus tu. Dia tetap dia ada di Bani Israel, tapi dia jadi tikus macam jadi buruk. Kan Bani Israel kan jadi buruk. Mungkin kita sebagai Bani Israel datang ke Malaysia,
Tanya sangat Melayu boleh. Itu asal. Dan hari Muslim pun tikus tu ada berasal dia Bani Israel. Itu sebab dia pandai marah. Dia marah dia. Dia masa zaman bagi Nabi Musa itu minta jadi orang bagi. Dia jadi buruk dah. Hari ulama berlari pendapat yang jadi buruk betul. Ada orang dia jadi orang juga tapi diperang orang buruk. Zaman Bani Israel. Terus kali bapak sesuatu orang menang itu dengan Bani Israel buruk betul. Sekarang malam dah. Jadi itu balik. Itu asal dia. Jadi pada dia minta Allah SWT, Allah tutup, maka dia turunlah ke bumi ini. Maka dia menguji jin ke bapa jin ketemu. Maka jin tidak nampak. Jin itu memang Allah tutup pintu dia, sebab dia tak nampak mereka itu. Pasal kejadian dia terlalu buruk, terlalu tidak cantik. Kalau itu nampak jin, hari-hari bencana penduduk, melainkan orang-orang yang sakit atau jin itu menjemur, itu dia kita nampak. Kalau orang mengaku dia nampak, itu bohong. Orang yang nampak itu orang sakit saja. Jin menjemur itu dia. Jadi takutlah. Nampak? Tak boleh mengaku. Saya nampak, saya nampak. Tak nampak. Quran juga, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Mereka jin nampak kamu dan kabilah ni, puak-puaknya, dan kamu tak nampak mereka. Ini Quran sebut. Maknanya kalau Quran sebut kita nampak, kalau nampak kan melawan Quran. Yang nampak tu, jin menampakkan diri nampak. Dia buka, nampakkan, menunjuk. Ataupun kita ni orang sakit. Jangan anggap kita hebat nampak jin tu. Sakit betul. Yang mengaku tak jin, paling itu mesti sakit. Dulu kan ada di museum negara mereka ada jin dalam botol. Nampak tu. Orang Malaysia pun banyak. Jin dalam botol mana tengok. Wah. Kerajaan pun sama orang-orang dia. Mana dia nampak? Tak nampak. Kalau botol dia tak ada musuh. Orang ramai orang betul musuh orang tengok. Sedang sangat dia buku. Itu nak menghamparkan dia. Itu dah pasal kita terangkan bab jin hari ini bukan nak cerita hantu ni. Bagi faham. Sebab kita ni jangan takut pada jin tu. Dan rumah kata, jin nanya pasal apa? Pasal apa rumah? Dia takut lagi buatnya. Itu dua saya pasal apa? Pasal bukan baiklah, suruh buat lagi. Atau dia serah dia akan jin dia buat itu. Takut dia. Kalau kita takut lagi buat apa? Itu dia pesan tu. Memang kita tak nampak dia takut. Padahal dia takut. Dia pun takut sebenarnya. Itu sebab Imam Malik kasut dia pun dia takut. Buat kasut. Siapa dia buat? Takut dia. Ini tu sama dia. Nampak tak? Kehebatan Imam Malik. Nabi Sulaiman kebatan. Kita pasal amalan tak kuat. Dia tak takut. Tengok dan subuh bismillah dia. Dia tahu. Pasal nampak cahaya dalam badan ini nampak. Orang beramal nampak tu takut. So, kita takut yang dia takut itu pasal kita ada Al-Quran. Dia ada Quran pun takut. Itu dia. Habis itu dia. Jin terbagi pada jin ini merupakan makhluk yang tak nampak. Dan dia nampak itu. Ada ulama membuat satu berbandingan satu kepastian iaitu jumlah ada. Jumlah jin dengan manusia, jin 9%, manusia 1%. Banyak juga. Dan setiap kita lahir, dia pun lahir. Tidak ada karin dia lahir. Karin ini kroni yang dia. Nampak? Dia kerja dia
Dia suka bunuh kita buat jahat. Nabi pun tak ada karim. Nabi tak karim nak buat Islam dah. Dia seorang buat baik dia. Kalau kita suka buat jahat. Itu sebab bila kita berdapat tangan dengan jin, kita bersahabat dengan berhadam dengan dia, nanti kita mana dia suruh, kita mandi, dia ada lagi. Dia akan lupakan muka kita balik rumah. Itu dia karim. Kalau kita ada orang mati pun dia balik. Bukan orang mati dia balik. Orang mati tak balik untuk dia. Tiap-tiap kita lahir saja, karim pun lahir. Dia sama dengan kita hidup. Itu sebabnya, kalau orang boleh cerita dengan kita boleh bagi. Kita pakai gitu. Dia dah awak masa kecil begini. Pandai lah. Betul lah. Betul. Pasal karim kita itu menceritakan kepada karim dia atau jin yang dia pakai. Jin kita ni dia nak barang. Kita jangan terpesona. Heran betul. Dia tahu waktu dia kecil dulu. Kalau kecil dulu begini semua betul. Kenapa jin ni hidup kamu? Dia tahu kamu yang hidup. Dan cepat semua itu tanya. Bumbu mana? Sang rumah dia. Awak sikit kau pinggan. Betul kan itu? Itu dipakai khidmat jin. Berkhidmat dengan jin tetap tidak boleh. Muktamad ulama mengatakan tidak boleh berkhadam dengan jin. Kita cerita kemudian bab ada. Kemudian jin cipta daripada api, maka makanan dia pun daripada api. Kita manusia cipta daripada tanah, makanan kita daripada tanah. Makan beras daripada tanah. Maka dia yang menjadikan daripada tanah. Makan udang makan lumut daripada tanah semua. Nanti itu masuk dalam tanah betul. Jin dicipta daripada api, maka makanannya adalah asap daripada api. Asap itu makanan jin, asap usul. Itu kita bukan lagi orang kemenyan untuk mengumum kemenyan melompat jin datang pasal makanan sudah dihidangkan. Orang bopok pun tak ada balik jin. Jin tengok yang bopok tu bukan aku. Kemudian dia makan tulang. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, dia juga tambahlah makanan kami. Kata Nabi tak bukan makan tulang. Tulang yang disembelih oleh orang-orang Islam dimakan oleh jin yang beragama Islam. Tulang yang tak disembelih dimakan oleh jin-jin yang kafir. Kalau makan berbeza dengan yang ada orang yang salut dengan daging. Dia makan salut daging itu. Ada kata dia hidup dia. Tulang dia. Dia tempang makan kita. Kalau tak makan kita bagi sudah, dia tempang makan. Itulah jin. Maka najis binatang ternakan itu dimakan oleh binatang ternakan jin. Binatang ternakan jin makan najis binatang ternakan itu. Tulang yang kita buang itu dimakan oleh jin. Sebabnya kita dilarang beristinja dengan tulang. Kita kalau beristinja buang air boleh pakai batu, boleh kayu, kertas sat boleh. Kulit boleh. Kulit yang tak boleh. Jangan berpasar. Dan tulang tak boleh. Pasal tulang itu makanan saudara kamu nanti. Jin itu makanan saudara itu. Jin makan tulang. Tak boleh dibuang. Boleh buat bersejak malah dia. Itu buang makan itu. Dia buatkan nama itu makan itu. Kemudian jin ni dia duduk di bilik air dia lagi. Hutan bulan taruh di tepi laut, tengah-tengah laut, di lereng bukit, di perkuburan, tempat-tempat sampah, tempat sepi dan sebagainya. Selain itu di lubang-lubang, di kolam-kolam yang air tenang. Tahu? Di situ dulu. Sebab itu dilarang membuang air di air-air tenang. Kami tengah malam di situ, di lembah benar.
Kita berlari, jangan berletak pun kita berlari. Itu malah tu. Dia berlubang tak boleh duduk situ. Dia rumah-rumah tinggal. Dia rumah tinggal lama, itu duduk. Sebab kita nak masuk rumah yang dia nama, jangan masuk. Melainkan membaca beberapa ayat tentu, baru keluar, barulah boleh kita masuk. Itu dia dulu bulan harum dan sebagainya. Di laut yang kita mandi syurga di laut, di sungai-sungai dan sebagainya. Mereka banyak sana. Oh, itu orang dulu. Betul orang ini salah tak dulu. Masukkan, masukkan, kabik dah tu. Anak cik nak terbang lagi. Dia pula yang dia datuk tu. Dia mengaku jadi cucu dia. Tak boleh. Tetap tidak boleh. Wa annahu kana rijalun al-insi ya'uduna rijalun al-jinni fazadahum rahaqa. Ada di kalangan manusia yang minta perlindungan dari bangsa jin. Nanti tambah-tambah sombong begitu. Kita tak tahu. Tapi datuk anak cik nak terbang lagi. Aduh. Pasal dia nak tolong kewajipan dia. Sebab itu kadang-kadang kita sesak sangat nak buang air yang highway tu. Bila-bila tak tahan. Bila sudah nak buat tahan, tertahan baru. Jangan kita buang suka. Kalau tak juga, baca salamu ala nuhin fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Pasal jin takut dengan Nabi nama-nama Sulaiman. Ingat sejarah. Allah perintahkan jin taat kepada Nabi Sulaiman. Kalau tak taat, kena makan. Maka Nabi Sulaiman mengarahkan buah-buah jin, ambil batu dan dasar lautan, buat bangunan di plastik. Dan duduk tunggu bekerja. Siang malam pantang dibuat dia tak berhenti. Terlalu takut dengan Sulaiman. Itu hebat Sulaiman. Terlalu takut. Dia buat kerja, dia tak pandang pun Sulaiman. Bukan nak pandang, untuk nak melibat tunjuk tak kan. Itu hebat pun Sulaiman. Bisa duduk tak lama pecah tongkat dia. Teman-teman pedang jatuh. Dia dah lama meninggal. Dia tak perasan dan dia dah lama meninggal. Kayu dah macam dia anak-anak. Berapa lama dia dah mati. Pecah dia tongkat itu, dia pun jatuh. Kata dia, mati. Kau tahu lama dia hidup. Kesiap bangunan tu. Dua dah pasal. Dapat satu sebulan. Yang pertama, jin tak tahu alam gaib. Depan mata dia mati pun ingat, yang pertama, jin tak tahu alam gaib. Dia tahu dia tahu dan dia menilai. Depan dia pun dia tak tahu. Yang kedua, dia takut Nabi Sulaiman. Nama pun dia takut. Tuan itu sebut salamun ala Sulaiman fil alamin. Tapi tak boleh lalu jin Sulaiman tak mahu. Itu kaedah Nabi Sulaiman. Ini salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Sejarah itu kesejahteraan kepada Allah Sulaiman dalam bumi ini. Ini juga kesejahteraan kepada Allah Nuh alaihi salam dalam bumi. Begitu. Dan Nabi Sulaiman juga takut. Ada kelebihan Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu sebabnya dia baca sejarah Islam Mi'raj. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam waktu berbincang dengan rakyatnya, semua datang, burung datang, jin datang, semua datang. Suara. Dengan suara, dan dia kata apa? Siapa boleh angkat istana Balqis daripada Yaman ke Palestin ini? Bangun Ibrik. Ibrik ini bukan jin yang hebat, gagah. Bila angkat istana tu, boleh. Berapa lama sampai ke Palestin? Dari Yaman angkat istana Balqis, angkat. Nak bawa ke Yaman, ke Palestin. Kata ni Ibrik, Qala ikhritu minal jin, ana atika bi qabla an takun min qablik. Wahai Nabi Sulaiman, sebelum angkat istana Balqis ini dari Yaman ke Palestin ini,
sebelum tuan bangun di tempat duduk tuan. Mana dia duduk pagi dan jarak petang habis, selesai. Berapa lama tu? Ni 6 jam baru sampai. Habis. Bermakna standard sana 6 jam itu jam sampai. Kata Nabi SAW itu lambat sangat. Siapa yang bernadi ni? Bangun Asif bin Burkhiyah. Saya tahu. Apa nama? Anak hati dan kebahagiaan. Tidak ilaika kartu. So, dia angkat secara berkes ni 10 kata. Angkat secara sak sama. Yang itu bersyukur. Dapat memfahamkan siapa hebat. Jin hebat ke manusia hebat? Manusia hebat. Jihad 5 jam, 8 jam baru sampai. Zaman ke Palestin itu 2 bulan dah ada tutup. Kalau dah tutup 2 bulan. Kalau ada Mekah Palestin 1 bulan. Berangkat sikit bukan Islam meningkat. Sikit maka Asif bin Burkhiyah namanya. Amalannya ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidahu la ilaha illa anta. Itu adalah ilah. Dari malas dan wujud dan baca akan kita mengerti. Jadi faham jin takut misalnya dulu jin tak tahu alam right. Maka kalau ada berhubung ini pembohong pasal dulu ni sebelum Al-Quran turun jin dia berbohong ni nak sekali main dia berbohong simpan bersama naik sampai ke atas. Maka dia minta malaikat bercerita. Dia dia tahu sendiri. Dia buat bawah. Dia bawah ni sampai ke bomoh. Bomoh cakap betul. Orang percaya sekali. Tak ambil kita buat ini. Tidak ni. Dalam orang penafsir dia bomoh. Betul? Betul. Akhir dia bomoh. Itu asal usul. Turun Al-Quran tak naik. Wa anna kunna naqulu minha maqa'il lisam fama yasmi'an illa syihaban rasada. Dulu lagu yang tak langit nak dia dengar berita langit. Sekarang tak lah. Datang naik dia naik. Bintang tembak begitu. Hanya tembak begitu. Di mana kan kalau ada bunga meramai-ramai. Itu orang mereka suka bunga, suka orang ini suka hangat. Bertahankan kebarangannya itu. Sayang kuat lagi kuat. Ceramah kuat. Bongong kuat juga. Saya kata saya ada bongong ni. Saya tak boleh saya tak boleh tapi saya cuba juga. Tak bodoh tu. Bongong kuat ramai. Dia sampai kahwin satu. Bongong. Dia tak ingat. Dia guna bongong tu. Minta bongong sihirkan isteri kedua tu. Apa yang betul dia? Untung dia. Dia sakit, kita untung. Akhirat sakit apa berapa? Sakit bukan 2 hari. Selama-lama dia pasal syirik. Lumpuh bomoh, sihir itu hukumnya syirik. Syirik masuk neraka selama-lama ni. Kemudian, kalau sakit hati pun 10 tahun, 20 tahun. Dia kahwin. Dia dah dapat isteri muda dah. Kita masuk neraka. Pasal? Nampak tak? Nak tak nampak ya. Nampak ni. Hampas semua. Dia pasti. Dia ada mau. Tak mau dia lupa. Nanti jin yang dalam badan tu akan mengaku yang buat isteri tu. Akhirnya dia tahu dulu akhirnya. Jin dia makan dulu. Sana dia makan, sini dia makan. Akhirnya dia akan beritahu juga. Kenapa buat? Nampak? Akhirnya dia beritahu dulu. Kita rasa berrasi. Suka itu sebab kita sekarang kerajaan yang buat undang-undang. Kalau mereka undang-undang berbunuh ni akan tak lesin tangkap undang-undangnya banyak dia ingin berlaku. Kalau mereka buat undang-undang dalam parlimen ini permasalahannya. Jadi yang pesankan baiklah dibuatlah jangan bunyi namanya. Bila beramal tepatlah cara menyajimu walau salah pun dia kata pembohong dengan itu walaupun betul tu kebetulan betul sebenarnya itu dalam betul memang jadi maknanya orang bersedia awal pembohong dengan itu walaupun betul
Ingat. Jadi ini kadang-kadang ada satu kita nak bintang bola. Tak boleh. Betul. Sama nasib itu. Bila orang 12 nasib, itu bintang. Jangan. Hilang duit, jumpa rumah. Duit saya tidak malam subuh dulu. Sekarang macam itu. Rumah jalan tu dah habis. Memang dia kok. Macam orang nurun, tembul nak nurun. Satu orang dekat dia nurun, siap suka nurun. Pantang mencak nombor, nurun lagi dia. 464 nombor. Tak orang kena pun. Satu hari dia turun, orang test. Betul dia nak nurun, nombor. Sejauh tu orang hati. Cucuk kat hati. Apa dia? Namanya ilmu berbahaya. Rasa pun habis balik. Maka jin terbagi ke dua agama. Islam satu, kafir satu. Bila jin masuk Islam, jin masuk Islam waktu Nabi berhijrah ke Taif dan balik ke Mekah 9 Dakhlah. 9 Dakhlah di sini Nabi sembahyang subuh. Ini buat soalan. Nabi sembahyang subuh mana tadi? Mihrab benar ini. Waktu itu Nabi sembahyang petang 2 rakaat, pagi 2 rakaat. Sebelum turun sepeda sembahyang. Nabi sembahyang subuh, bapak itu, jin pun dengar Nabi Quran, dia pun beriman. Oleh kerana orang Taif tak nak beriman, jin pun beriman. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min jinn faqala inna sayyidana qur'an ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan oleh Muhammad diwahyukan kepada aku ada jin-jin golongan di Al-Quran rasa tak ada. Quran berhidayah, kami pun beriman kepadanya dan dia menunjukkan Tuhan satu pun. Jin pun beriman. Jin pun beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu start beriman. Ulama banyak yang berpendapat bahawa Nabi-Nabi jin tak ada. Nabi-Nabi jin tak ada, maka jin tempat Nabi itu. Kalau tanya tak ada, Nabi bangsa jin tak ada. Nabi-Nabi ini untuk manusia dan untuk jin. Dan jin tempat Nabi itu. Sebabnya satu hari Nabi di masjid istiarah tugasnya, siapa nak ikut saya nak ceramah jin? Senang sahabat takut. Dan ikut tu masuk saya semua ikut. Jadi Nabi pun dia di Mekah ada masjid jin. Di sini nak ceramah di situ lah sebelum masjid jin tu. Bukan jin buat tu, orang dibuat. Kebetulan tempat Nabi mengajar jin. Dia kata namanya masjid jin. Mereka tak faham dengan tahu juga jin buat masjid dia. Jin buat tu orang buat. Maka Nabi sama itu, Nabi buat bulan itu. Nabi kata wahai yang dulu soalan berusi. Nanti kalau jin turun, bertanya soalan-soalan dan jawab. Kalau jawab nanti soal lagi, dia jin nanya. Jin kata jin membebel. Mana dapat isteri bebel, ada jin itu. Maka Nabi pun mengajar ceramah pada jin, mana jin pun suka dengan ceramah. Kamu tak tahu. Nabi habis ceramah, Nabi balik-balik, wahai Abdullah bin Mas'ud berkhabar, tak ada apa-apa suah, aku memang dari apa-apa dan dari kita. Aku nampak jin turun kata minggu-minggu tu, dia kata apa tu. Ramai di Islam, ramai dengan ceramah pun. Mana jin pun suka dengan ceramah. Kalau kita tak suka dengan ceramah, eloklah jin sikit. Ya, itu zaman jin dan beriman Allah Subhanahu wa taala. Jin yang beriman pun ada, wa anna minna as-salihun minal ada jin yang beramal saleh, ada jin yang tak beramal saleh. Itu begitu, dia sama begitu. Hanya dia tak nampak saja, tapi dia boleh mengukur. Jin tak nampak, dia boleh mengukur. Dia boleh berulang. Sebab kita kalau rumah dia masuk ke ular, jangan dibunuh. Di rumah itu kalau ular masuk, tidak boleh dibunuh, melainkan menurut amaran baru. Bimbang ular itu bukan ular,
Kita aman. Kau ni ular ke jin? Kalau kau jin, keluar sekarang. Satu. Sekali lagi. Kau ular ke kau jin? Kalau jin, keluar sekarang. Dia buat tayu dia. Dua kali. Yang ketiga, last. Wahai jin, kau jin ke kau ular? Kalau kau ular, kalau kau jin, keluar sekarang. Dia buat lalu je. Hati jin ular. Boleh bunuh. Kalau keluar, jangan bunuh. Itu jin. Ada ulama berpendapat kena amaran 3 hari. Sudah itu. Ribu dia. Ada ulama yang 3 hari. Ada ulama yang 3 hari. Kamu yang saja. Jangan kita bunuh. Pasal banyak cerita saya baru cerita. Sama kawan saya sendiri, dia ada sama saya tu. Tapi dia tak faham. Ular masuk rumah dia, dia balik. Mungkin buka balik. Bawa lah, buka balik dia. Itu jangan marah dulu. Pensan itu sendiri dan bawa ke rumah. Dia kumpul dulu Pak. Kumpul terjaya sendiri. Dia balik rumah, ular itu terbunuh. Masuk ular bunuh. Ular. Bawa hospital dan meninggal di hospital. Kawan saya pergi tengok saya dan bunuh pulang. Bukan daya suami itu meninggal. Soal ini dia langgar ular. Tajir dan ular terlalu. Ular berdiri. Dan pesan, kalau ular masuk rumah, jangan dibunuh. Kerana ia sebenarnya. Di India, betul. Itu ulama ini dia. Ulama ni ulama alim semua. Dia pun tahu hukum. Masuk ular rumah dia bunuh. Dia pun terlupa. Maka dia selalu kalau jin itu dah marah, nak masuk jin dan ulama ni tak masuk. Jin ulama ramai banyak tak masuk. Apabila jangkat orang tu, bawa kampung jin bercaya lagi. Jadi hakim pun jin, pendakwa pun jin. Yang pendakwa itu manusia. Dia tanya, bagaimana berlaku pembunuhan? Hakim dan pendakwa jin. Dia itu berlaku pembunuhan waktu dia nama dari ular. Kata hakim, tidaklah bersalah ulama itu dia tak tahu. Mungkis. Jin pun tak ada kes, dia buang kes. Kita ada kes, kita ambil kes. Kalau jin tahu mana je tu. Buang kes, hantar balik. Ulama, juga kata ulama lah. Sama sekali orang beramal jin tak boleh masuk. Orang beramal jin tak boleh masuk. Jin tak boleh. Tak ada cahaya dalam badan dia cahaya. Itu dia. Sebabnya kita kalau rajin nak bagi ilmu sikit tuan. Kalau rajin kita pagi-pagi bagi asyik. Pagi-pagi hari-hari baca. Kita baca kecil. Yasin wal Quran hakim. Innaka musammi'an. Sampai habis. Maka kan bukan dia cahaya. Dia cahaya kita orang yang kena jin buat gitu. Dia dua cahaya je. Nanti kita apa? Kita tahu kan? Tahu kan? Pun kita pun tu. Buat kan bukan cahaya tu. Maka jin kan dia kita kata api dia nampak cahaya dia. Kata saya kan cuma buat amal. Buat ini kalau baca lagi. Untuk amalan-amalan di antara orang nak buat orang untuk amalan lambat lagi. Itu dia. Laku jadi jin menurut dia. Soalnya mereka ada yang saleh, ada yang benar. Yang beramal-beramal. Maka saya betulkan orang lain salah. Dia apa? Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Dan itu orang ini salah. Itu orang lain punya hadis. Hadis yang baik-baik. Sebaik-baik jin yang paling baik, syarat-syaratnya sejahat manusia. Dah halal tu. Quran wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Ada di kalangan yang saleh, ada yang salih. Jin dan yang baik macam manusia biasa. Maka mereka beragama Islam ada, Islam adalah Al-Sunnah ada,
Syiah ada, Murji'ah ada, apa namanya, Wahabi ada, semua siap. Yang agama Kristian ada, agama Buddha ada, Hindu ada, sama. Kan manusia. Ini apa namanya. Kemudian mereka boleh membeli, boleh memanjang itu, boleh besar itu, boleh membeli elastik, dia boleh maknanya kita jumpa si kita lagi tak jumpa apa lebih panjang badan dia jumpa satu badan dia lebih panjang sama badan dia dan dia boleh terbang. Mana kalau kita lagi pun tak boleh membeli tarik dia tak buat je. Jin boleh memanjangkan badannya dan boleh masuk dalam badan itu, masuk dalam sebab itu puasa dia sangkut pada apa makanan tak masuk, sangkutlah saluran sipih itu tak masuk. Begitu sahaja. Kemudian jin ni ada jantan dan betina, dia berkahwin beranak anak. Yang takut masuk dalam perut itu dia beranak anak. Kalau dia masuk jin badan, jangan biarkan tak bubat, kena bubat cepat, takut dia beranak. Dia banyak lagi dah hobiku orang lego nanti kesembuh dia rajin banyak, dia minat beranak dia. Kemudian mereka berusaha untuk merosakkan akidah kita. Itu pasal pada Allah. Qala rabbi ma awaitani la uzayyinanna al-ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ya Allah, Engkau telah membuat utusan aku ni sesat. Aku akan perhiasan manusia ini dan aku akan sesatkan kesemuanya, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas saja. Tutup. Apabila Allah dah tutup dia minta pasport antarabangsa untuk nak merosakkan akidah kita ni yang benar kan. Tapi yang ikhlas tak dapat. Cuma kita ikhlas tu ikhlas tak masuk. Cuma kita cerita ikhlas cara yang buku ni dapat tahu kampung ujung kampung air pokok tu kan memang kampung semah. Dia sudah marah bawa kapal dia terbang pokok terus jalan turun di kereta mobil macam terbang pokok tu kampung syirik dia jangan gitu dia jangan dia bergumpal berusi sempat ke umur ni cekik ini tuan kita damai tuan sanggup damai selalu berjuang kita ni sistem banyak ringgit dinar dia pun bukan duit ini kebang ini pusat tidur kalau dia buka tuan dan tak ada duit bagus dia tidur ni buat hari mesti tak ada dia buat rapat kembang pokok ni turun je dengan ada mentang kembang pokok sah duit tak ada udah rusi orang dicekik ni dia nak kenapa dua pernah saya kalah ni dulu kalau Allah Ta'ala asam saya al-fulus tu al-fulus di dunia wal mampu akhirat tu bila kita ikhlas kan dia urus juga kita dulu ikhlas pun payah ikhlas pun payah apa yang ada dalam hadis al-ikhlasu sirr min asrarnya wada'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu sebagian daripada rahsia-rahsia letakkan ke dalam hamba-Mu yang aku kasih. Tak lama orang boleh ikhlas ini rosak apapun pun boleh ikhlas jadi Ramadan tak amukan jadi itu kita banyak dia tahu angka boleh sanggup nak buat tu ikhlas tu kan tapi tak tahu lah
Yang kalau lagu tunggu dulu kat lampu. Ini tunggu. Tak membalas lagi. Tapi bukan nak membalas. Orang mampu pun tak boleh. Nanti dia kelaskan. Banyak. Syaitan boleh masuk. Macam itu bahasa itu. Bahasa ini jika orang yang beramal yang tidak ada ilmu, kita beramal bisa empat. Kamu ilmu, yang kedua niat, yang ketiga ikhlas, yang keempat sabar, bisa empat. Amalan tidak beramal bisa empat. Pertama ada ilmu, mesti ada ilmu. Manjang itu, puasa itu, haji itu, mesti ada ilmu. Yang kedua niat, misalnya niat mengundanglah. Yang ketiga ikhlas, yang keempat sabar. Kalau kita ikhlas tak sabar. Tentu juga ada itu. Dia mesti lemah, dia betul dah. Gelap itu semua. Siapa yang jadi? Lampu tak pasang, apa itu? Orang pun tak ada. Kecelakaan semuanya. Barang-barang pun tak datang. Kita jadi mahu dari dua siap. Adalah hari. Kalau besok, kalau lagi ni kerja rumah kawan, pagi-pagi kelak tak ada masjid, gelap yang masjid. Habis. Tak sabar dalam ikhlas. Dia ikhlas semayang dia tak lama. Dia tak sabar nak cium orang luar yang dia menggunakan dalam masjid. Itu syaitan itu boleh masuk. Habis. Masuk dalam kamu. Kita ini pandang berapa orang. Persoalan apa hukumnya berkhidmat tadi dan hadam dia? Tak tidak boleh. Maka termasuk tidak boleh pakai susu, tidak boleh pakai azman, tidak boleh menggunakan jam-jam yang mulia. Ramai orang pakai susu. Kalau cantik, susu itu tak mungkin masa besi selamanya. Kalau nak tumbuh, dekat perunggu nak main bola, dekat kaki. Tendang bola, membutuh di sini. Nak cakap, pakai dekat mulut. Ini dipanggil sihir khayal. Maknanya orang pandang saja cantik, dan juga cantik. Macam Musa lawan Sihir Fir'aun. Sihir Fir'aun sebenarnya khayal ni baca. Dia khayalkan nampak kali macam ular. Lemahnya itu. Tapi tempat Musa setuju habis. Aduh. Orang nampak macam mandi. Itu saya khayal. Memang pakai susu. Orang penyanyi nak pakai susu ni. Suara lah. Orang nak henti lah. Tapi dia ingat hukumnya syirik. Banyak itu dunia. Tak nampak akhirat. Dunia tak nampak. Sebab orang yang ini mati yang payah. Pasal apa payah mati? Siapa tahan dia? Bukan dia tahan pun tak. Atau kalau seksa dia. Ataupun dia sudah mati, dia makan tak mati. Dia boleh makan 40 kali. Ini saya pergi tengok. Bila cerita saya pergi tengok. Dia makan 40. Katakan suara masuk. Dia tak berhenti. Orang demam suruh dia makan. Dia sakit 20 tahun makan 40. Lalu orang begini. Orang itu benar hal banyak. Tapi dia tidak ada air. Ada seorang itu makan ayam pula. Berleko ayam dulu makan. Itu balasan Allah. Jadi kadang-kadang yang bukan malam dia tidur, siang dia tidur, malam dia jalan. Kadang-kadang malam-malam dia makan nasi-nasi, tak ada belau. Nasi dia kan, ada nasi, belau. Tak boleh. Mungkin nak bagi nasi itu, lauk dia, memang. Itu dia susu ni, dia gunakan ayat, dia masuk kat kaki bau tu.
Ada perempuan di accident nampak betul. Nampak susu ke muka dia, ke tangan dia ada. Ataupun kan azimat. Azimat dengan Quran ni lain bab. Ada ulama berpendapat boleh. Tapi sebenarnya kita buat. Ada ganti macam-macam. Gantu. Saya pernah tengok sekali di Langkau. Saya buka azimat tu. Tengok-tengok biji rambutan. Itu bukan orang saya isi. Saya tu ada azimat ke? Ada. Betul. Saya biji. Saya buka. Tengok. Saya buka biji rambutan. Biji rambutan. Biji rambutan pun jiran tengok orang macam ni. Janganlah. Kerja yang sudah zaman dulu, orang jual azimat untuk hal yang ingat dulu. Yang dulu tak ingat ni. Dulu, banyak ni, mahal ni je. Azimat mengalami jantung Allah ni. Banyak ni. Kamu yang banyak juga. Ada orang buka tengok. Sini pasal kelambu. Kemudian jin mereka boleh berulang anjing hitam, unta sebagainya. Dan kalau kita bermimpi bertemu ulang, itu alih-alih tanda nak ke Mesir. Ada tanda-tanda tengok gaya dia, patut tak patut atau nampak saja. Dan ulang mimpi dia berulang-ulang. Tapi kalau orang lain kan mimpi ulang tu nak kena pinang tu orang lain. Itu orang lain mimpi. Orang pandai yang mana. Kemudian jin suka melakukan anak-anak. Sebab anak-anak itu menangis. Tengok tangisan dia. Tangisan dia minggu atau gangguan. Tak bayar bawa hospital. Kalau dia sudah demam. Cara dia lah kita azankan 7 kali. Mengapa sampai 2 kali? Dia azan sekali dia akan lagi. Jauh pergi. Sebanyak selalu tu. Habis azan sekali dia tambah lagi. Azan lagi. Dia lagi lagi. Habis azan datang dia. Azan lagi. Dalam pun tak pernah aku. Buat. Itu saja kan senang saja. Bila orang berkahwin ni kan tak tahu hal. Anak-anak ni limang juga. Limang. Boleh gini. Isteri 4 jam, suami tidur. Bangun boleh? Buat. Mudah aja. Kalau sama ada diazankan, ataupun baca dia berkirkun, atau ayat kursi. Ayat kursi dibacakan, tu 9 kali wakaf. Ini aku sebut 9 kali wakaf pasal jin tak pandai wakaf, tak pandai tak belajar. Dia ini terbakar. Jin kena sedikit terbakar. Satu cerita zaman baru besar dulu ni. Satu orang pemuda ni dia musafir. Singgahlah sebuah kampung nak tempat tidur. Kampung tak ada rumah nak tempat. Ada rumah kosong. Kalau rumah ni awak tidur sini free dia tak payah bayar. Sini banyak gangguan. Jadi nak tidur je ada gangguan. Dia pun baca Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diikut Allah la ilaha illallah. Sudah. La ta'budu sinatun dia pun la ta'budu. Dia baca sampai habis. Sampai wa la yaqulu hadzuma wal amazim siang di kemudian besok nampak kesan terbakar. Jin terbakar wa la yaqulu hadzuma wal amazim jin pun terbakar. Aduh, kita baca puisi yang mana ahli. Dia sampai jangan takut. Tempat ni sangun jin ada banyak. Sama orang sewa je. Rumah dawak tu pergi. Betul. Malam-malam tidur dia seorang. Tengah seorang tu dia rampas awal. Dia rampas balik. Dia buat tu. Dia peranjang gini. Dia seorang. Dia boleh rampas. Nak boleh ingat gini. Dia rampas awal. Dia rampas balik. Dia peranjang gini. Mana hawa tu sebab. Tengah malam dia tidur.
tengah tidur diangkat dia. Maka tanpa cilik dia asli sangat terus ya. Boleh rugi itu betul saja. Bagaimana dia jawab ialah cerita ini sebenarnya itulah orang soal diri kita nak takut bertahu. Habis. Jadi kita pun masih nak kita satu masalah habis. Jadi kemudian nak terangkan masalah gangguan jin kepada manusia. Tapi sebab sama ada jin itu dari asal usul kita secara umum saka namanya. Saka ni orang tak tahu, orang sebut saka lah. Saka ni mana tu orang ini pernah berkhidmat menggunakan khidmat ini. Aku dia meninggal, dia nak tahu tak awak nak mana. Maka dia akan masuk mana-mana salah silap dia. Cucu ke anak ke saudara sebagainya. Itu bukan salah. Benar begitu. Ataupun jin dalam kita ini kami sihir. Ataupun kita dalam tempat mereka. Rumah kita ini memang dulu. Kita nak buat rumah baru, kita halau pun mereka dulu kawasan itu. Kita buat ke rumah, kita dulu situ. Tuhan dulu dan bila ada orang menafikan adanya jin di mana bangunan di rumput tu, bangunan tak ada apa-apa masalah. Ada orang ada masalah. Kita bagi sikit ilmu mantik ni. Kalau menafikan, aku ada. Kalau tak ada, nak buat apa? Bawa menafikan benda tak ada. Macam dulu guru tanam duit itu. Ditanam duit dalam buku tanah tu. Itu di situ. Di sini tidak ada duit. Buat saya buat. Ditanam duit itu, ditanam duit. Tak lama Abu Dajjal cerut dia tu. Abu Dajjal cerut. Diri dari Abu Dajjal cerut. Pelanggaran politik itu. Kalau seorang itu minyak tak akan naik. Nampak tu? Nampak tak? Dia menyaksikan benda dah ada. Kalau tak ada nak buat apa? Nampak tak? Ini tidak ada apa-apa hubungan dengan dua orang ni. Ada benda. Betul. Jadi belajar mantik begini. Macam tu dia bilang, saya tidak makan. Makan apa? Apa kata? Saya tidak makan. Makan. Macam dulu dia tulang tak ada. Ada dulu. Tak ada. Cuma buat apa tak ada. Itu sebab topik indah. Memperlukan. Ini sih. Jadi masalah kita berkaitan dengan kekeluargaan. Masalah keluarga itu pula. Kita orang Indonesia, isteri kita orang Indonesia, keluarga Indonesia. Tadi itu keluarga. Kahwin saja, mengisteri. Dia tak suka. Tengok mobil itu macam bobok dulu. Tak laku. Isi suami pasal dulu ni isi dia ada orang punya. Bila pindah dia lah orang lain pindah pula. Sudah berganti lah. Biasa sama tak dapat. Biar putih mati yang beri. Biar tulang yang mati. Tak tahu tulang putih yang beri dahulu. Begitulah. Kadang-kadang nak cerita. Nak cerita pasal tadi. Nak bersama dengan isteri tak boleh. Ulang dulu. Ini lah. Tak pening. Saya kebang pening. Kalau di Sabah Sarawak lagi tu, di Labuan di Sabah, orang jalan pandang buat sihir. Kadang-kadang kemaluan kita sampai ke situ. Dan mana? Tidak ada air, tak ada juga. Kita nak itu lagi. Nampak tak? Dalam mana? Tapi saya dulu dari Jawa ni
Saya pun takut dulu. Bila ceramah saya bawa kedua kampung, kampung saya yang iman. Bila dia di sebelah tu orang bernikmat haji dia makan. Senang je cara dia. Pakai sudah kembali. Sudah dalam kita berani. Cara untuk buat. Jadi jin pun kuning kan. Di dalam kembali ini juga lampu. Kalau ini. Mana kita pakai awal-awal balik. Jangan nak kena buat balik tak boleh. Tiga ni pada masyarakat. Saya ikut orang besar pun. Orang saya tahu tu kata. Untuk orang tak pun tahu. Satu orang kita masuk ke Malaysia. Semenanjung ke lah. Ini saya jadi penguji mati. Insya Allah. Nak syihar dia punya keputusan. Orang saya minta tolong lagi ke mana yang macam tu nak kena menunggu. Ayah yang baru dia kena satu. Tapi dulu tak nak. Bila tak ada tu, lepas sekejap. Bila? Mana sudah buat? Dia pun malu. Ini ada. Ini. Kalau main ada. Tak tahu saya betul lah. Di bumi situ ni. Dia pun tak susah dia. Dia tahu tak story trading. Semua. Memang. Misalnya ni, sembro. Dia dah pakai penuh. Mana? Mana dia pakai? Kena sawah. Mana yang mana tu? Mana yang belum dia? Dia berubah. Itu kehidupan sehingga sampai sawah. Sebab bila kita berubah di rumah ni, orang payah. Maknanya kalau 4 orang semua. Banyak manusia orang Indonesia sama sawah. Macam orang itu sama berpayah. Buat persiapan mesti ada. Tapi biasa guna membuatkan sakit. Kadang-kadang kita berenang tu dalam sesuatu. Perempuan yang langgar itu buat orang-orang. Itu hebat. Gini. Malaysia tak kuat sangat. Itu sabar. Guna tak. Dia pun tak kuat. Begitu hebat. Siapa. Yang takut tu kata orang kawan itu dia makan mie tu lah. Dia makan cili lemak. Malah tapi kalau ada makan banyak ni saya biasa dia biasa je kan panas sebenarnya terus dia laut dan mati. Tu hebat. Dia spontan gitu. Habis jadi kuat tu itu lah sebabnya kita sendiri menjadi kahwin sungguh bercerai tengok isi tak ganti tengok suami nampak dengan situ atau benar kerja malas atau macam-macam lagi maka ini sebenarnya sama ada saka memang saka tak suka dan juga kawan ni kahwin tak tu tak dengan bukan macam-macam yang paling takut orang ni ialah apa itu saka terus lah dia suami pada itu dia bagi kemenang satu orang perempuan mempunyai Kaabah setelah itu saya nampak Kaabah baik dia Kaabah nampak baik saya kira awak ada dulu Adu ada juga ilmu sesuatu saya sayang kata itu ilmu niat tak salah ilmu tu salah sebab kita ni dengan ambil ilmu lah kesambil sayang lah ke ilmu yang benar kita tahu boleh kan dia ilmu Quran aja macam wa'alqamtu alaika mahabbatan minni wa nisa'ana ayun itu bukan pakai itu bersama itu dalam terakhir buku dia tengok ada tu yang pasal dia dulu tu dia dulu dah miok kan cium
betul-betul. Jadi itulah sebabnya. Jadi maknanya sama ada tak dapat anak. Anak yang boleh duduk dalam rahim, dia tak bagi berlakunya bersama kami. Tak dapat anak berkelahi, tak senang bertahun-tahun. Duduk lagi suami dia ini tak sibuk sehingga sakit ataupun rumah tu maka panaslah nak marah saja, nak marah saja mesti tu siapa tu cek doktor tak ada apa problem. Itu sebabnya problem yang sumpah ini sama ada itu ketemu sakit tu tu nak tahu kemudian tu belum dari rumah berbunga tak kata tadi dua ada wujud berarti ada wujud aku ada lain jatuh berarti ke bawah satu tadi dua ular tiga kan ada waktu yang tinggi dan sesuatu kata ada bermakna nampak tanda dia ataupun tentang saya ke satu ataupun sesungguhnya tak sama saya ataupun makan tak lakat ataupun panas badan atau menantang lagi lah atau jangan lagi siapa hanya dia juga ada menang tak ada tolak satu dan tak boleh kita tak dulu ini simptomnya kadang-kadang orang yang berteman ini salah tak boleh juga orang baik kadang-kadang tahu di sini ini benar berlaku. Jadi sudah kita amalkan dulu ma qala Musa ma jitum bihisab innallaha sayyidu innallaha la yuslihu amalan. Kalau sudah mula kita amalkan yang la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dan 100 hari. Ini 100 kali sehari 100 hari InsyaAllah sembuh ini. Kalau tak sembuh juga salah baca lagi ataupun tak kena sihir amalkan makan kurma ajwa minta orang Mekah beri kurma banyak jual ajwa 100 kilo seringat berapa ringgit 10 ajwa tu Nabi besar barang siapa makan kurma ajwa 7 biji sehari akan terelak daripada sihir dan keracunan. Masalah pula makan ajwa tu ada izan sampingannya. Sihir lepas, racun lepas, tapi air sebenarnya iaitu botak balik. Ada yang mahal. Dan sihir waqi, sihir terkhayal nampak macam orang nampak orang tak cantik, itu haram. Suami kita nampak suami kita isteri kita nak marah, cek kenapa kita tu aku tengok muka si cantik lagi tak ada cantik nampak muka nampak cek jangan cepat buat keputusan ataupun panas di rumah ataupun malas masak tidak apa jangan buat keputusan nanti dulu tanya orang yang ahli dalam masalah itu tanya dia mengapa begitu atau tentang sayur nampak jauh itu ataupun nak marah tak asal-asal itu dia ataupun setengah orang pula tak percaya di sisi sakit panjang suami dia tak faham ada satu lagi tu dia pun tak faham dia suami tak faham bagi saya nak membuat macam mana awak duduk dan buat penuh rumah sakit rambut dengan jangan
Itu soal hidup. Dia mengutarakan kemuliaan ni. Jadi sebenarnya kita selalu tidak mengambil penting dalam masalah ini. Walaupun dia buat tak kisah, tak ada itu segala boleh mana ada. Zaman moden ni bagi banyak sehingga sebenarnya zaman moden ni banyak. Pasal apa jadi begitu? Pasal zaman moden kan pakar-pakar bertembak ke pistol dan petangkap kan? Pakai pisau dan petangkap sihir dan petangkap untuk undang tak ada. Orang sihir kan? Orang sihir pun dia ketik kumpul, dia nak pinjam, dia tak nak, dia sihir mati untuk orang. Kenapa tak bodoh itu? Kalau tak nak, pakai ilmu sihir sihir lah, berusaha juga. Yang itu berusaha bantu besok. Jadi jangan kita ilmu sihir tak akan pakai. Macam perempuan banyak masalah. Kalau orang tak minyak dia, susah nak tahu dia. Sama ada keturunan dia. Jadi buat dia orang tak nampak. Atau orang nampak tak itu. Kita ambil ibu pendekatan. Pertama kita buangkan sihir itu. Dan kita gunakan ayat-ayat supaya orang suka kita. Amalkan in hadha illa makul karim. Dia cukup. Sebab sebelah hari. InsyaAllah besok boleh dulu orang. Ini penting lagi satu ribu. Jadi ini ra'aitu ahada asyar kawkab syams wal qamar ra'aitu nisa. Semua nama ni in hadha illa ma kunta. Insyaallah bila kau tak bilang lah salah macam tu. Tapi kita perlu menjaga. Dia kata dah sudah dah rendah nama dia. Bilang pada itu sama semua juga. Itu ayat. In hadha illa makun karim. Kenapa berasal musuh jangan musuh-musuh. Dan itu jangan lupa tak ada kena itu baca dikul. Kul sampai hati lah kan. Kul. Itu bukan dia gangguan malam. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un wala bismillah. Itu kita bagi kita. Semua yang berhubungan dengan makhluk-makhluk yang sudah sunat dipeluang untuk merosakkan kita. Tapi dia adalah syarikalah tadi amalkan kalau sudah kena. Tapi kalau bertemu lagi bagus 100 kali 100 kali. Pada pengalaman saya pun kawan yang dah buat, InsyaAllah baik. Dulu lah yang bersama yang maklum. Kalau dia tak maklum dia tahu. Yang maklumkan kepada saya dia dah mengamalkan dah baik. Satu orang ke imam saya terus Ustaz pengusian itu. Boleh Ustaz tempat terjauh lah. Tak boleh saya tak letak buku Ustaz pun saya tak tempat. Saya tak amalkan kepada saya jalan dah habis. Satu lagi itu telefon kemudian saya dah bayar. Alhamdulillah. Itu dia. Soalnya jauh dah bertemu minggu. Itu dia sudah baik. Tapi walaupun datang banyak tak ada baik. Dia beramal sendiri. Alhamdulillah baik. Itu terbukti. Begitulah. Mandiri. Sekarang ini gangguan kekeluargaan ini menyebabkan oleh ibu berusul sama adik itu. Dia masuk ke keluarga ini makan ni. Tuhan kita yang kita dia keluarga ni. Kita jangan suka lagi. Dia suami lah. Itu dia sudah. Tak apa. Nak lawan juga. Dia masalah. Itu perempuan ramai yang rajin beribadah, taat kepada Allah, tidak taat kepada suami. Suami dia banyak yang kuat, malah isteri pun kuat. Jadi kita tidak ambil pendekatan. Maka Allah pun taat, suami pun taat. Suami itu Allah pun taat, isteri pun ingin sayang. Mana-mana. Bila isteri silap-silap sikit, biasalah. Masak nasi lebih, yang 10 tahun dulu masak itu tak pernah dipuji. Satu pun makan. Dan 40 tahun masak air. Apa tu? Tidak sikit. Nasi muntah. Terbalik pun. Pasal orang yang 40 tahun ni 40 tahun dulu. Itu sebab itu maknanya isteri itu adalah sebagai rakan perjuangan. Bukan hamba. Jangan pukul isteri.
Isteri bukan pukul suami. Isteri pukul suami dengan senduk. Allah buruk nunggu. Jadi jangan lembutkan hati suami. Apa maksud? Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. 786. Kalau lupa, pergi dengan mamak, tengok di atas tu. Pergi dengan mamak. Nak dari bawah umur dia roti tu, tengok. Dia bintang tu ada di bawah tu. 786 kan? Jadi mamak pandai kan? Tengok orang lain kena masih kena mamak. 786 tu lagi. Suara mamak tu, orang buah ada 4 bulan tu tak apa. Sedap tu. Tanya ni, mamak ini kuah bulan kan? Enggak ya. Solat karakah, ini semua mana? Kelebihan 786 tu dia. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali tiup dah kali. Bagi suami minum. Sambung sekali. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ مِنْهَا يَأْكُلُونَ. Ayat surah Yasin ayat 71 baca 71 kali. Tiup pada air bagi suami minum. InsyaAllah lembut kita. Tak lembut juga besok buat air sekali. Sampai lembut. Dah lembut sudah bunyi. Takut dia masuk. Dah lebih orang dah. Apa lebih ni? Bukan kita baca lagi. Jadi saya bekerja ini. Jadi saya itu dulu pasal menonton panjang ni. InsyaAllah sambung dan para jauh. Jadi bulan-bulan saya rekaskan saja bab ini. Kadang-kadang pakai 3 hari. Habis sebab ini saja. Jadi saya reditkan saja. InsyaAllah kita masuk dan bersama saya ini jemaah Abu Baru saya indah yang pas indah hidup syariat. Sudah kita buat buku baru pula yang terbaru indah aman berdoa. Jadi mana ada dua hari hidup lebih sebab siapa yang berminat boleh pergi sana. Dan siapa yang tak bawa duit boleh kita benarkan berhutang. InsyaAllah boleh dengan mengatawalah. Dengan betul kita boleh. Dan dulunya ada CD kita bentangkan di statistik dulu dan ada jual di luar, ada di masyarakat di India. Jadi setelah tempat ada rasa nak beli boleh. Kita nak beli tak payah. Sekian dulu aku berhadap Assalamualaikum warahmatullahi